Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nurina Syazana. Hari ini saya nak buat agar-agar santan sirap ros. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah 1 paket agar-agar, 1.3 liter air, 1 cawan gula, 1 kotak santan 200 ml, 2 biji telur, secubit garam, 1 sudu pewarna sirap ros dan daun pandan yang telah disimpulkan. Mula-mula, masukkan air ke dalam periuk. Kemudian, masukkan agar-agar. Kacau agar-agar sehingga hancur. Selepas agar-agar mendidih, kita akan masukkan 1 cawan gula. Kemudian, kita masukkan pandan yang sudah disimpulkan. Kemudian, masukkan 1 sudu pewarna ros. Kemudian kacau. Biar sebati. Sementara itu, kita masukkan 2 biji telur ke dalam santan. Kemudian kacau. Masukkan secubit garam dalam santan dan telur tadi. Kemudian kacau seketika. Selepas kacau, masukkan terus ke dalam periuk agar-agar tadi. Kacau sehingga sebati. Tuangkan agar-agar yang telah siap ke dalam loyang yang anda sukai. Tunggu sehingga ia sejuk.